Johor Bahru menjadi lokasi satu lagi operasi penghantaran pulang melibatkan warga asing yang ditahan selepas selesai menjalani proses perundangan dan dokumentasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pada 6 Julai 2026, seramai 270 tahanan dari pelbagai negara telah dipindahkan dari Depot Imigresen Pekan Nenas untuk dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan dalam memastikan pengurusan imigresen dilaksanakan secara teratur mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Daripada jumlah keseluruhan itu, 130 individu merupakan warga negara Myanmar diikuti 98 warga negara Indonesia. Turut dipindahkan ialah 9 warga negara Thailand, 8 warga negara Bangladesh, 8 warga negara Nepal, 6 warga negara Vietnam serta masing-masing seorang warga negara Sri Lanka, Pakistan dan India. Kesemua individu terbabit telah dihantar pulang melalui beberapa pintu keluar negara termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1, Terminal 2 serta Pasir Gudang mengikut destinasi dan urusan penerbangan yang telah diselaraskan lebih awal. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia, setiap proses penghantaran pulang dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kos perjalanan pula dibiayai melalui simpanan peribadi individu terbabit, bantuan daripada ahli keluarga atau dalam situasi tertentu ditanggung oleh kedutaan negara masing-masing. Sebelum proses penghantaran dilaksanakan, semua individu telah melalui semakan identiti dan dokumentasi. Mereka memiliki pasport yang sah, manakala sebahagian lagi diberikan dokumen perjalanan kecemasan atau emergency travel document yang dikeluarkan oleh kedutaan bagi membolehkan perjalanan pulang dilakukan mengikut peraturan antarabangsa. Selain itu, mereka turut direkodkan dalam sistem Jabatan Imigresen Malaysia dan tertakluk kepada larangan memasuki semula negara ini bagi tempoh yang telah ditetapkan selaras dengan peruntukan Undang-Undang Imigresen yang sedang berkuat kuasa. Pihak Jabatan Imigresen turut memaklumkan bahawa segala urusan berkaitan penghantaran pulang termasuk pembelian tiket penerbangan dan penyelarasan dokumen perjalanan boleh diuruskan melalui kaunter perkhidmatan yang disediakan di Depot Imigresen Pekan Nenas bagi memudahkan proses melibatkan individu yang layak dihantar pulang. Operasi seperti ini dilaksanakan secara berterusan sebagai sebahagian daripada usaha memperkemaskan pengurusan imigresen negara di samping memastikan setiap tindakan diambil mengikut saluran undang-undang serta prosedur yang telah ditetapkan. Kerjasama antara Jabatan Imigresen, pihak kedutaan dan agensi berkaitan juga memainkan peranan penting dalam memastikan setiap proses berjalan lancar, teratur dan selamat. Perkembangan ini sekali lagi memperlihatkan komitmen berterusan pihak berkuasa dalam melaksanakan pengurusan imigresen secara sistematik sekaligus memastikan setiap urusan penghantaran pulang dapat diselesaikan dengan teratur mengikut peraturan yang ditetapkan.